Hai semua, kali ini kita nak bincang pasal satu benda yang semua programmer tak kira otai atau baru akan hadap. Ralat ataupun error. Tapi, jangan pandang ia sebagai satu kegagalan. Sebaliknya, kita akan lihat macam mana ralat ni sebenarnya adalah sebahagian daripada proses belajar untuk jadi seorang programmer yang handal. Kan, kita selalu tertanya-tanya macam mana agaknya seorang programmer tu boleh berubah daripada pening kepala tengok message error sampailah ke tahap dia boleh gunakan error tu untuk baiki program dia jadi lagi bagus. Inilah kemahiran yang kita nak bongkar hari ini. Okey, untuk faham semua ni, panduan kita ialah satu dokumen rasmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Ini sukatan pelajaran untuk subjek pengatur cara ANSI. Jadi kita dapat tengok sendiri macam mana programmer masa depan ni diajar secara formal untuk berdepan dengan ralat dari hari pertama lagi. Perkara pertama yang kita perasan, topik pasal ralat ni bukanlah topik yang susah-susah kat belakang. Tak, ia diajar betul-betul di peringkat awal. Ini menunjukkan yang faham pasal ralat ni adalah salah satu tiang utama dalam dunia programming. Tengok ni. Dari bab 1 lagi, pelajar dah kena belajar pasal jenis ralat. Lepas tu terus diajar pasal pengujian dan penyah pepijatan atau testing and debugging. Maksudnya apa? Maksudnya, sebelum kita boleh bina sesuatu, kita kena tahu dulu macam mana nak baiki kalau ada masalah. Semua ni, untuk capai matlamat akhir tu, bina program yang boleh selesaikan masalah. Jadi, kat mana perjalanan ini bermula? Ia bermula dengan belajar peraturan. Macam kita belajar bahasa Melayu, ada tata bahasa kan? Dalam coding pun sama. Kita panggil ia sinteks. Inilah ralat pertama yang semua orang akan jumpa, ralat sinteks. Senang cerita, ia adalah kesalahan tata bahasa. Lupa letak tanda noktah bertindih ke, salah eja perkataan ke, terus compiler, iaitu penterjemah kod kita, akan berhenti dan bagi amaran. Ada salah ni. Dia macam cikgu disiplin yang garang. Selagi ayat awak salah, jangan harap nak jalan. Boleh kata, ini ralat paling senang nak baiki, sebab komputer tu sendiri yang akan bagi tahu kesilapan awak dekat baris nombor 15. Jelas dan terang. Nah, ini contoh paling senang nak faham. Tengok jadual ni. Jumlah markah tu tak sah sebab ada space. Satu pelajar pertama pula salah sebab pemboleh ubah tak boleh mula dengan nombor. Dan perkataan kelas tu tak boleh guna sebab ia perkataan khas dalam bahasa C. Setiap satu ni, kalau kita buat, terus akan dapat ralat sinteks. Senang kan? Okey, bila kita dah faham tata bahasa, barulah kita boleh mula mengarang cerita. Inilah yang kita panggil logic program. Kita gabungkan arahan-arahan yang betul dari segi sinteks untuk buat satu tugasan yang ada makna. Sukatan pelajaran ni ajar kita bina logik sikit demi sikit. Mula-mula, arahan yang lurus je. Lepas tu, masuk struktur pilihan. Jika markah lebih 50, maka lulus. Kemudian, belajar pula pasal gelong untuk buat benda berulang-ulang. Setiap benda baru yang kita belajar ni akan bagi program kita lebih kuasa. Tapi, pada masa yang sama, ia juga buka pintu kepada ralat jenis lain yang lebih rumit. Dan ini bukan teori kosong. Tengok contoh-contoh dalam sukatan pelajaran ni. Kira bil elektrik, simulasi lampu isyarat, semua ni perlukan logik yang betul. Kalau logik kita salah, walaupun tak ada satu pun ralat sinteks, program kita tetap akan gagal buat apa yang kita nak. Jadi, macam mana kita nak cari silap dalam logik dan sinteks kita ni? Di sinilah datangnya satu proses formal yang dipanggil pengujian dan penyah pepijatan. Ini satu kemahiran yang sama pentingnya dengan menulis kod itu sendiri. Cuba tengok betul-betul langkah-langkah ni. Perasan tak, pengujian dan penyah pepijatan tu duduk kat mana? Dia bukan langkah terakhir tau. Dia adalah langkah 5. Satu fasa yang sangat penting, sama taraf macam mereka bentuk program tu sendiri. Ini mengajar kita yang proses mencipta dan proses membaiki tu memang tak boleh dipisahkan. Dan ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Menulis kod dan debug kod perlukan cara fikir yang berbeza. Masa menulis, kita jadi arkitek, kita bina. Tapi masa debug, kita kena jadi detektif. Kita kena siasat kod kita sendiri, cari bukti, cari kat mana silapnya. Okey, masa tengah testing inilah kita biasanya akan jumpa lagi 2 jenis ralat. Yang pertama, ralat masa larian atau runtime error. Sinteks kita dah betul, compiler pun dah luluskan. Tapi bila program tu berjalan, tiba-tiba ia cuba buat benda yang mustahil. Contoh paling popular, cuba bahagi satu nombor dengan sifar. Atau program cuba buka satu fail yang tak wujud. Dari segi tata bahasa, kod tu tak salah. Tapi bila ia betul-betul cuba buat benda tu, barulah dia sedar, alamak tak boleh. Ralat ni licik sikit sebab dia menyorok sampailah program kita sedang berjalan. Dan yang terakhir, yang selalunya paling susah nak dikesan, ralat logik atau logical error.
Yang ini, program berjalan dengan lancar, tak crash, tak keluar message error, tak ada apa-apa. Masalahnya, jawapan yang dia bagi tu salah. Ini ralat yang paling buat kita pening. Bayangkan kita suruh orang jalan ke utara, tapi sebenarnya kita nak dia ke selatan. Dia akan ikut arahan kita dengan sempurna, tapi dia akan sampai ke tempat yang salah. Program kita tak akan bagi tahu apa-apa, ia akan dengan yakin bagi jawapan yang salah. Jadi kitalah sebagai detektif yang kena perasan dan cari di mana silap dalam arahan kita tu. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, faham sinteks, bina logik dan mahir dalam proses testing, barulah kita nampak gambaran besar dan matlamat sebenar di sebalik semua ni. Semuanya berbalik kepada ayat ni. Hasil pembelajaran kursus. Tujuan kita belajar semua jenis ralat ni bukan nak jadi pakar cari silap. Tujuannya adalah untuk jadi seorang penyelesai masalah. Kita nak mampu membina program untuk menyelesaikan masalah. Jadi, menguasai ralat-ralat ni hanyalah alat untuk kita capai matlamat tu. Kesimpulannya, janganlah kita takut dengan ralat. Ia bukan penghalang. Sebaliknya, ia adalah penunjuk arah. Ia beritahu kita kat mana nak tengok, apa nak baiki dan macam mana nak jadikan idea kita satu kenyataan yang betul-betul berfungsi. Jadi sekarang, persoalannya untuk anda, apakah masalah pertama yang anda nak selesaikan?